Pergi ke dusun memetik mangga, singgah sebentar di tepi perigi. Hari ini kita bersua membawa cerita untuk dikongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Muhammad Aklan Sufi bin Muhammad Saleh, berusia 12 tahun dan berasal dari Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 3014. Pada waktu lapang, saya akan memanfaatkannya dengan membaca buku cerita dan bermain badminton. Buku Gagak Berbulu Hitam yang ditulis oleh Nur Azlin Jaafar mempunyai banyak pengajaran. Nur Azlin Jaafar ialah merupakan seorang penulis buku kanak-kanak Malaysia yang menerbitkan karyanya melalui Quality Books Sendirian Berhad. Tema yang diangkat melalui cerita moral haiwan ini ialah persahabatan dan kecemburuan. Mari bersama saya kita mengamati lebih dalam lagi tentang cerita ini. Buku Gagak Berbulu Hitam ini mengisahkan tentang seekor gagak berbulu putih yang bersahabat baik dengan seekor bangau yang berbulu hitam. Jauh di sudut hati bangau, ia berhasrat untuk mempunyai bulu yang putih seperti gagak. Gagak telah mendengar hasrat bangau dan gagak ingin menolong bangau dengan mengajaknya ke sarangnya. Gagak memberikan cecair putih kepada bangau supaya disiram pada bulunya. Bulu bangau bertukar menjadi warna putih. Bangau berasa amat seronok dan gembira kerana perubahan terhadap dirinya sungguhlah indah. Namun begitu, bangau tidak mahu sesiapa menandingi kelebihan dan kecantikannya. Oleh itu, bangau telah mencampurkan cat berwarna hitam ke cat berwarna putih sebelum pulangkan kepada gagak. Bangau memulangkan semula cecair itu kepada gagak selepas bulunya telah bertukar menjadi putih tanpa sebarang kata walaupun ucapan terima kasih. Gagak tidak berasa hairan, tetapi gagak terkejut terhadap dirinya. Gagak berjumpa dengan bangau untuk bertanya tentang hal itu. Namun begitu, bangau tidak merasa. Namun begitu, dia tidak mengakui perbuatannya lalu meninggalkan gagak. Gagak berasa kesal dengan perbuatan bangau dan gagak mengingatkan dirinya untuk tidak mudah mempercayai sesiapa lagi selepas ini mahupun sahabatnya. Burung gagak, burung belatuk, hinggap sebentar di tepi titi. Jangan khianat sesama makhluk agar kejujuran kekal di hati. Cerita Burung Gagak Berbulu Hitam mengajar kita supaya bersikap jujur sesama makhluk dan tidak bersikap dengki terhadap kelebihan orang lain, terutamanya kepada sahabat. Sebagai sahabat, kita seharusnya menghargai dan sentiasa menyokong kelebihan sahabat sendiri. Cerita moral haiwan ini juga menyediakan halaman sisipan glosari yang dapat membantu murid seperti saya untuk memahami perkataan-perkataan yang digunakan serta menambah kosakata yang sedia ada. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama memupuk minat membaca kerana melalui pembacaan kita dapat menambah ilmu pengetahuan serta meluaskan pemikiran. Sekian, terima kasih.